So yang ni yang FYP berkenaan dengan isu yang pasal bateri dekat kedai kereta tu. Nak cakap salah owner pun 50-50 juga lah. Nak cakap salah workshop pun 50-50 lah benda tu. Semuanya aku nak bagi tahu satu je, untuk kita sendiri sebagai pengguna ataupun workshop sendiri pun, semasa pertukaran part memang kita praktikkan mekanik yang buat tu kena snap gambar lah bagi nampak fizikal dekat kereta tu, kereta mana yang nak pasang. So lagi satu, record of course lah dekat dia punya invoice. Yang tu pun kena peka juga, sebab invoice tu penting. Bila nak claim memang kita akan minta invoice. Case yang viral baru-baru ni 2-3 hari lepas tu, yang tu memang sampai tahap dah nak bertumbuk lah. Tapi bagi aku lah, kalau betul workshop tu sendiri yang salah bagi bateri, aku rasa tak mungkin. Sebab dekat kedai dia suruh cari tengok kan, brand yang ada dekat kereta tu tak ada, dia tak jual dekat workshop dia. Biasanya kalau workshop kan, kalau kita sendiri pun kita nak simpan bateri ataupun part-part lain lah, kita akan order biasanya dengan kuantiti at least 10 unit ke atas macam tu lah. Tu benda tu boleh jadi mustahil juga lah. Sebab bateri yang ada kat kereta tu, macam owner workshop tu bagi tahu, dia cakap bukan bateri dia. Mungkin lah 2 minggu lepas ataupun minggu lepas customer tu pergi aksesori ke mana-mana lah kedai yang dia tinggal kereta, ada orang swap bateri dia. Yang tu pun kita tak tahu lah. Aku pun pernah kena kes macam tu, tapi kita ada bukti penukaran part tu bila. So customer datang bulan depan, dia cakap barang yang tukar dekat kita rosak. Tapi bila kita check, yang tu bukan barang kita. So kita dah ada proof, jadi customer pun tak boleh nak blame kita lah. Korang rasa korang tengok video tu, antara dua tu yang mana satu yang betul? Untuk korang yang nak check ataupun nak repair kereta korang, boleh datang ke Transmeti Automotive section 15 Shah Alam.